kaitan Sultan Mahmud? Dia dah Melaka dah beritahu ni Sultan Ahmad anak dia. Orang lain. Melaka lemah kerana berlaku pengkhianatan. Ini benda bahaya. Kita dalam sejarah ni, kita sebagai sejarah, saya ada sikit kesedaran agama. Ada halal haram dalam ilmu sejarah, bukan kebal. Boleh cakap itu saja. Kalau kita kaji, kita buat keputusan, kalau salah dapat pahala. Tapi kalau kita betul, dapat pahala juga. Tapi kalau kita tak kaji, kita salah. Masalah dia timbul fitnah besar. Ini bawa sampai dalam masjid. Ustaz, dia kata punca Melaka runtuh ialah para pembesar disebut. Para ni ramai. Para pembesar khianat pada Raja Melaka subahat dengan Portugis. Ya Allah, saya fikir benda yang jelas dalam tulisan-tulisan, dalam rekod-rekod tak dimasukkan, yang tak ada bukti apa semua dimasukkan. Dapat di mana tak tahu. Tak ada pembesar khianat ni. Sebut seorang nama, anda pernah dengar tak? Pembesar mana khianat? Adalah setengah orang dia kata Tun Sri Nana. Tun Sri Nana bukan pembesar Melaka. Dia ada di Johor 100 tahun lepas Melaka. Itu tak betul. Ini pelajar saya buat PhD ni dari Aceh ni, tentang Tun Sri Nana. Ada tesis dia. Tak ada. Tun Sri Nana ada di Aceh dah. Nak khianat Melaka macam mana? Dia tak wujud sama Melaka. Tak lahir lagi pun. Tapi dibicarakan oleh golongan sarjana yang nampak macam ahli agama lah tahap dia. Dakwah macam tu. Fitnah. Ini fitnah. Yang kata para pembesar khianat pada Portugis, kalau tak boleh dibuktikan itu fitnah, dia akan menyebabkan seolah pembesar ni seluruhnya jahat. Dan fakta-fakta yang penting yang kita lupa, Melaka pada masa itu bukan Melayu pemerintah. Melaka, Istana Melaka bukan Melayu, tapi kita sebut Melayu jugalah. Dia Tamil Muslim dari generasi yang kedua, ketiga, daripada keturunan Manipurindam. Tahu tak fakta ni? Tamil Muslim, budaya dia lain, budaya bisnes. Dia tak ada budaya setia pada raja daulat. Dia tak hormati sangat. Keluarga tu semua Tun Zahid, Tun Ali, Tun Fatimah, Tun apa semua ni, Wajah Husin, semua mamak.